Okay, mesin basuh jenama Sharp ni, okay, terutamanya model ni lah, okay, selalu masalah dekat bahagian sini ni. Bahagian apa ni? Bahagian dia punya push starter dia ni. So push starter dia ni selalu masalah dia apa tau? Masalah dia, time kita basuh, dia tercabut. Ataupun masa kita basuh, dia punya kipas dia ataupun push starter dia ni tak berpusing ni. Barang ni tak berpusing. So jadinya, kalau korang sedang menghadapi masalah macam ni, sebenarnya bukan jenama ni saja. Semua jenama sama je. Dia boleh menghadapi masalah yang sama macam ni. So apa jalan penyelesaian dia? Jalan penyelesaian dia, korang tukar je ni. Tukar je ni. Buka ni, tarik, okay. So, beli push starter yang baru, tukarkan ni. Tapi kena tengok gigi dekat bahagian dalam dia ni. Kalau gigi dekat bahagian dalam ni memang dah bulat, licin, itu petanda ataupun petunjuk memang push starter dah rosak lah. Tapi kalau dalam dia ni, kalau dalam dia tu masih lagi ada gigi-gigi, okay, masih lagi ada gigi-gigi, so besar kemungkinan push starter tak rosak, tapi batang sap ni. Batang sap ni yang licin. Batang sap ni yang loose. So jadi kalau korang pusing, dia ringan saja. Batang sap tu lah yang loose. So jadinya, kalau korang menghadapi masalah macam tu, dalam penyelesaian dia, korang tengok dulu. Tengok dulu. Tapi kalau susah-susah sangat, kalau korang duduk area JB, korang datang je kedai saya boleh tolong repair. Tapi kalau korang nak buat DIY, korang duduk jauh nak buat DIY, ni saya ada sediakan panduan DIY, korang boleh tengok dekat ruang komen, saya ada letakkan. Ni ataupun pergi tengok dekat bio nanti. Okay, Assalamualaikum.